Kita pernah jumpa air berkarbonat yang dibacakan 30 juzuk ayat Quran. Malah ada banyak resipi-resipi ataupun produk-produk yang menggunakan strategi marketing atas nama Nabi SAW. Apa yang sebenarnya doktor nak tegur dan kritik masyarakat soal jangan lelong murah nama Nabi SAW? Tuan-tuan dan puan, pernah tak tengok Dr. Mazhar berserban berjubah? Saya rasa jarang sangat. Ada paling tidak pun paling tinggi Dr. Mazhar letak kain atas bahu. Itu je. Sebab masyarakat kita, doktor, apabila melihat seseorang ahli agama, dia mesti berserban berjubah. Maka itulah mana syah kita. Yang ni lagi ya. Pakai kasut LV, Dr. Fawaz. Memang tak. Kita melihat agamawan disempitkan hanya kepada pakaian. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara maju seperti di Jordan, malah di US, agamawan bukan hanya diukur pada pakaian tapi pada pemikiran. Tarik Ramadan tak pakai jubah serban. Macam mana, Dr. Mazhar? Tajuk yang Dr. Mazhar tulis dalam bukunya ialah jangan lelong murah nama Nabi SAW. Saya sempatlah baca beberapa kandungan dalam buku ini. Cuma melihat realiti sekarang, kita pernah jumpa air berkarbonat yang dibacakan 30 juzuk ayat Quran. Malah ada banyak resipi-resipi ataupun produk-produk yang menggunakan strategi marketing atas nama Nabi SAW. Apa yang sebenarnya doktor nak tegur dan kritik masyarakat soal jangan lelong murah nama Nabi SAW? Kita kena tahu ada beberapa realiti. Realiti yang pertamanya, pada zaman ni orang banyak salah sangka terhadap agama. Kalau kita silap, katalah saya kata ini ayat ni ada ayat Quran. Baca. Pertama saya jual satu hal. Tak apalah, ada perbincangan hal itu. Keduanya ialah dia mungkin sangka ayat Quran ni kalau baca kita tulis pula. Kalau baca ni jadi cerdik, jadi bijak. Dia pun baca, minum. Kemudian dia pergi periksa. Dia minum. Anak bukan Islam tanya dia, ni air apa? Dia kata ni air Quran punya. Kalau baca boleh pijak. Dia pun baca. Dia dapat 5A. Budak bukan Islam tu minum air kosong ya. Dia dapat 10A. Dia akan kata saya punya air lebih baik you punya air. Tak ada jampi lebih baik. Macam mana tu? Ya. Sebab itu kerana konteks kita yang berbeza. Kita ini semua nak kena dijaga supaya kita tidak salah meletakkan konteks ini. Baca ayat Quran pada ayat air atau seumpamanya, ini tidak ada masalah. Mengambil upah juga ada bab dalam hal ini. Tetapi satu komersial yang dibuat secara berluasa yang menyebabkan orang boleh menimbulkan salah faham dan jampi pada fuqaha ada bincang. Jampi ni boleh untuk apa? Sebahagian mereka kata untuk gigitan haiwan, jin. Tapi bolehkah saya nak jampi bagi Amin tak bijak, saya nak jampi bagi bijak? Sedangkan malas membaca. Kan umpamanya. Misalnya Amin taklah kan. Ini Contoh. semua komersial yang seperti ini ada kumpulan yang mengutip untung dan ada agama yang disalahpahami. Ini yang kita kena elakkan. Perbincangan fiqh satu sudut, realiti yang berlaku hendaklah dilihat pada zaman kita ini. Saya. Tuan-tuan dan puan, pernah tak tengok Dr. Mazhar berserban berjubah? Saya rasa jarang sangat. Ada paling tidak pun paling tinggi Dr. Mazhar letak kain atas bahu. Itu je. Sebab masyarakat kita, doktor, apabila melihat seseorang ahli agama, dia mesti berserban berjubah. Maka itulah mana syah kita. Yang ni lagi ya. Pakai kasut LV, Dr. Fawaz. Memang tak. Kita melihat agamawan disempitkan hanya kepada pakaian. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara maju seperti di Jordan, malah di US, agamawan bukan hanya diukur pada pakaian tapi pada pemikiran. Tarik Ramadan tak pakai jubah serban. Macam mana, Dr. Mazhar? Saya lihat benda ni kena dilihat kepada satu, pakaian bukan pengukur ilmu, betul? Satu sudut. Okey. Dan setiap negara ada pakaian masing-masing. Ini keistimewaan Islam. Kenapa Islam menjadi agama yang pantas berkembang? Karena dia tak strict dengan pakaian.
Orang Arab pakai jubah, datang ke India jadi singkat sikit jadi kurta, datang ke tanah Melayu jadi baju Melayu. Islam berkembang tanpa memerlukan membuang budaya tempatan. Sebab itu the fastest religion yang berkembang disebabkan kerana salah satu flexibility yang ada dalam Islam. Hari ini saya kata tengok kadang-kadang orang perempuan bila nak kuat Islam kena pakai jubah hitam. Pakaian hitam, warna-warni seolah-olah tak begitu cukup syarat menutup aurat bagi wanita. Islamik lah. Sebenarnya tidak benar. Hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan wanita memang memakai pakaian berwarna-warni. Oh. Isteri-isteri Nabi kata Aisyah binti Sa'ad, "Ra'aitu sittan min ashabin Nabi yalbisna mu'asfara." Aku melihat 6 daripada isteri-isteri Nabi pakai warna mu'asfar, mu'asfar kemerah-merahan. Oh. Kan? Apa nama? Sayyidina Umar lihat satu orang lelaki pakai baju berkilat-kilat. Dia kata da' hadhil barakat lin nisa. Biarkan wanita, baju berkilat-kilat ni wanita. Maksudnya wanita pada zaman itu pakai baju berkilat-kilat. Baju bling-bling ah. Maksudnya idea pakai baju hitam mesti lebih Islamik dan seumpamanya tidak dikenali pada zaman itu. Tetapi pakai baju sopan memang ada di dalam bab. Cumanya para fuqaha ataupun para ahlul hadis khususnya, mereka ada bab yang dia panggil bab al-mukhillu bil muru'ah. Al-umur al-mukhillu, perkara-perkara yang menjejaskan maruah. Macam ni. Ada perkara yang halal di segi syarak. Ya, Tapi kalau kita pakai dia jadi macam, kalau orang atau ahli ilmu dia pakai dia jadi pelik sikit. Pelik. Jadi pelik tu kita elokkan lah. Kita elokkan. Tiba-tiba saya pakai seluar jean, baju ketat kan. Born to be free tulis pula kan. So macam Mufti pakai pelik pula lah. Walaupun tak salah secara umumnya tetapi dia mukhillu bil muru'ah dia panggil. Dia mencacatkan maruah. So seseorang pilih pakaian yang sesuai. Imam Malik rahimahullah dia tidak kata satu orang la yanbaghi an yura al-alimu illa bilibasin jayyid. Satu orang tak patut dilihat melainkan dalam keadaan pakaian yang sesuai. Orang alim kan. Jadi bukan mesti bawa serban. Tapi saya kata macam ni lah. Pakai yang sesuai. Saya tak nak pakai serban sangat, barangkali saya tak cukup ilmu dia tu. Allah. Jadi ataupun saya tak nak juga orang rasa jauh dengan saya. Weh, jauh ni geng-geng serban jubah. Saya berasa kalau anak-anak muda semua boleh dengan saya. Boleh dengan saya. Tapi oleh kerana daripada awal saya pakai baju Melayu. Selalu pakai baju Melayu, bukan kerana saya terlebih Melayu, saya tak masuk persatuan-persatuan Melayu tu pun. Tapi kerana supaya saya rasa ini sesuai dengan saya. Tapi umumnya ilmu tak terikat dengan pakaian. Pakailah apa-apa yang lebih dekat dengan mendekatkan manusia dengan ilmu. Macam di barat, di Jordan, memang mereka pakai coat, pakai tie. Ulama-ulama mereka ada di barat juga sama. Tapi kalau kita sebab tu Nabi larang kata Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasi syuhrah. Dia larang libasu syuhrah, pakaian yang pelik. Syuhrah ni dia jadi masyhur. Kita pakai baju tu semua orang tengok. Biar betul dia ni. Agama larang yang tu. Kita balik-balik kampung kita pakai serban lain dia kata. Serban Yaman serban. So tapi kalau kampung kita semua orang pakai baju Melayu. Kita seorang masuk ceramah pakai kot di masjid. Dia syuhrah. Tapi kalau negeri tu semua pakai kot. Kita semua pergi pakai kurta. Dia jadi syuhrah kurta. Kita berorang semua. Hari tu semua orang pakai batik. Kita pergi pejabat pakai jubah. Kita tu syuhrah. Dilarang oleh Nabi SAW kerana buat pakaian yang pelik pada orang. Kita kena pakai pakaian yang dipakai. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Kata dia yang dikatakan sunnah dalam pakaian tu seseorang pakai apa yang mudah baginya dan apa yang sesuai di tempatnya. Jadi apa yang sesuai di tempat iklim dia dan penduduk dia. Sebab tu saya kata sunnah naik motor pakai topi, keledar. Yang pakai serban naik motor melanggar sunnah kerana tu bagi pecah kepala. Agama larang. Okay. Kena faham konsep sunnah tu Datuk.